Hai, saya Walzam. Salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan satu kaedah bagaimana kita boleh mencipta pendapatan di laman sosial. Contohnya, akaun Facebook anda. Mula-mula login ke akaun Facebook anda, kemudian sila pergi ke www.wall-ad.tv. Selepas itu, pergi ke Wall Office dan masukkan username serta password yang telah diberikan kepada anda. Dan klik pada login. Di panel sebelah kiri ada tertulis Publish Ads. Sila klik pada Publish Ads dan kita tunggu sehingga sistem Wall Ads TV ini dapat detect akaun Facebook yang anda login tadi dan telah ada iklan-iklan yang disediakan untuk anda kongsikan di sini di ruangan kempen. Baiklah, sebagai contoh, saya akan sharekan iklan yang pertama ini, Weekly Passive Income. Saya klik di sini, klik pada share dan satu pop-up akan keluar dan bertanya adakah anda pasti anda mau kongsikan iklan ini. Sila klik OK dan anda akan dibawa ke laman share on Facebook. Anda boleh memilih untuk melakukan perkongsian iklan ini sama ada di timeline anda, grup ataupun juga di fan page. Okay, dalam kes ini saya memilih untuk kongsikan iklan ini di timeline saya. Saya juga diberi ruangan untuk menulis sebarang komen. Sebagai contoh, di sini saya meletakkan nombor telefon saya untuk dihubungi. Dan jika anda tiada sebarang komen yang mahu ditulis, boleh masukkan hashtag syarikat iaitu Wall Ads TV dan kemudian klik pada share link. Selesai. Apa yang kita perlu buat sekarang adalah pergi ke timeline Facebook kita dan melihat sama ada iklan tadi telah keluar di Facebook kita. Ya. Di sini sudah keluar iklan yang kita sharekan tadi. Apa yang perlu kita buat adalah klik pada iklan tersebut untuk memberitahu sistem Wall Ads TV bahawa iklan tersebut sudah keluar di Facebook kita. Itu sahaja. Dan sekarang kita kembali ke Wall Office kita dan melihat sama ada bayaran sudah dimasukkan atau belum. Di sini adalah tempat untuk kita melihat berapa pendapatan yang sudah kita terima. Di sini pula adalah jumlah iklan yang telah kita kongsikan. Untuk melihat bayaran kita sama ada sudah ada atau belum, kita cuma perlu buat reload semula page ini dan seketika nanti sudah keluar bayaran yang untuk proses iklan yang kita lakukan tadi. Kita dibayar sebanyak 8.5 Wizo, iaitu satu Wizo bernilai RM3.40. Wizo ini adalah mata wang yang digunakan secara internal untuk negara-negara yang terlibat dalam periklanan sosial media yang diuruskan oleh Wall Ads TV ini. Untuk iklan yang seterusnya, anda perlu tunggu lebih kurang 2 jam daripada sekarang. Sampai di sini, untuk mengetahui peluang-peluang yang lebih besar lagi di dalam Wall Ads TV ini, sila tonton video-video seterusnya. Saya Walzam mengundur diri. Bye.